Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih host. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Fathu ya Alim, ajarkanlah kepada kami yang lemah ini untuk melihat jalan keluar dari semua masalah yang membelenggu kehidupan kami. Bukakanlah hijab-hijab kepada kami yang tak mampu melihat setiap kebaikan pada kejadian dan takdir-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahim, takdirkanlah yang baik-baik untuk diri kami. Janganlah kau menguji kami pada apa yang tidak mampu kami lalui. Bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah saya teruskan ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton yang mengikuti kelas Pondok Ilmu online ni. Dan pagi ini kita adalah kuliah tentang psikologi fitan, psikologi akhir zaman, psikologi fitan. Menyambung kelas yang ketiga dah rasanya, ketiga. Tapi kelas pertama tu hanyalah bertaaruf saja. Jadi hari ini kita akan cover tentang proses penciptaan alam, beberapa fasa-fasa kehidupan berbeza yang oleh makhluk-makhluk ni, dan ada 3 poin yang saya sediakan untuk hidangan tuan-tuan dan puan-puan semua, iaitu juga bagaimana kemusnahan alam ini sedang terjadi, dan dia terjadi kerana proses
psikologi yang tidak mampu dicerap oleh ramai manusia sebenarnya. So ada 3 poin yang saya nak sentuh di hari ini, iaitu tentang kejadian alam dan juga prosesnya, dan juga beberapa fasa-fasa kehidupan kita yang berbeza, dan juga tentang kemusnahan bumi ini, kemusnahan alam ini sendiri kerana dipicu oleh falsafah-falsafah pemikiran yang begitu merosakkan sekali. InsyaAllah. Jadi saya mulakan dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lagi sekali, ilmu fitan ini adalah mempelajari tentang kehidupan. Kehidupan sebelum menuju ke titik kematian, tentang mati itu sendiri, dan juga selepas mati. Itu fokus kepada ilmu fitan. Dan pecahan-pecahannya itu amat banyak sekali. Antaranya adalah psikologi tentang itu, antaranya juga adalah falsafah tentang itu, bagaimana melihat seluruhnya selain daripada hanya melihat event-event begitu saja. Ya. Jadi umat Islam meyakini bahawa kehancuran dunia terjadi di mana orang-orang beriman. Ada lagi lah bila umat orang dalam dunia ni, bila tak ada lagi orang menyebut nama Allah, waktu itulah dunia ini akan dihancurkan total. Maksudnya penghujungnya, maksimum tu. Maka berlakulah kiamat. Hanya Allah yang mengetahui bila akan terjadinya kiamat. Nah, bila tak ada lagi orang beriman di atas muka bumi, yang tersisa hanya adalah orang-orang yang jahat, yang kembali ke dalam keadaan condition yang begitu polytheism. Poli ini menyembah berbagai-bagai jenis sembahan. Berbagai-bagai jenis sembahan. Barulah akan terjadi kiamat secara total, kiamat besar dipanggil. Dan ulama-ulama, dan juga pernah disebut dalam hadis kalau tak salah saya, kiamat itu akan terjadi pada hari Jumaat. Kiamat ni tidak akan terjadi sehingga tidak ada lagi manusia menyebut nama Allah di atas muka bumi. Dan jadi Islam mengajarkan kita tentang itu. Jadi itu lebih kurang. Jadi alam ni diciptakan daripada permulaan tiada menjadi ada, kemudian akan ditiadakan kembali. Dalam Quran pun sebut tentang, dalam surah tentang bagaimana Allah memerintahkan alam bergerak. Ya, bergeraklah kamu seluruhnya membentuk posisi-posisi masing-masing. Nah itu. Ini awal sebelum terciptanya manusia, sebelum terciptanya segala makhluk-makhluk yang lain. Kita jangan ingat di dunia ini hanya manusialah semata-mata makhluk Allah. Makhluk Allah ni, manusia adalah antara makhluk Allah atas muka bumi. Selain manusia, ada juga bangsa jin pun ada. Ada juga bangsa jin. Ada juga makhluk-makhluk Allah dalam bentuk binatang, tumbuh-tumbuhan, alam dan sebagainya. Pokok-pokok tu pun semua makhluk Allah. Tumbuh-tumbuhan, gunung kanang, sungai, lautan, itu semua makhluk Allah. Cumanya di antara keseluruhan sempurnanya penciptaan makhluk itu berada pada manusia itu sendiri. Dan justru kesempurnaan yang ada pada manusia itulah manusia sanggup menerima amanah, menjadi khalifah sebenarnya, yang tak sanggup dipikul oleh gunung ganang, yang tak sanggup dipikul oleh seluruh makhluk-makhluk Allah yang lain. Tak sanggup. Dalam surah Al-Hajj disebut juga, Bismillahirrahmanirrahim, Lau anzalna hazal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kalau diberikan amanah Al-Quran itu untuk dijalankan oleh gunung, niscaya akan hancur, luluhlah gunung. Tak sanggup terima. Dan diterima oleh manusia. Itu antara penciptaan awal. Manusia ni sendiri. Dan memang ada makhluk-makhluk sebelum manusia. Ada makhluk-makhluk sebelum manusia. Dalam bahasa sains tu dipanggil sebagai Homo erectus. Homo erectus. Manusia ni, bahasa saintifiknya dipanggil sebagai Homo sapien. Dia itu adalah insan. Jadi sebelum insan ada, dia telah ada makhluk lain sebelum manusia, sebelum insan ni. Cuma makhluk-makhluk sebelum tu yang seakan-akan bentuk dia rupa, dia tengkorak, dia kaki, dia tangan dia seakan-akan serupa. Tapi dia tak sampai level insan. Itu kupasan dalam surah Al-Baqarah ayat 30.
oleh Imam Ibn Tabari, Imam Jalaluddin As-Sayuti, semua mengupas tentang itu. Ada makhluk sebelum insan itu diciptakan direct oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada selain daripada makhluk jin, selain daripada makhluk jin. Kemudian jin berubah. Ada jin yang engkar, ada jin yang beriman. Jin engkar dia diketuai oleh iblis. Iblis tu singular dia panggil, kan? Kata tunggal dia. Tapi kalau iblis tu buat jahat, dia ajak orang lain buat jahat, dia tak panggil iblis dah, dia panggil setan pula. Dia panggil setan pula. Lagu tu tuan-tuan, ada makhluk. Jadi ada juga ulama-ulama yang membicarakan tentang bahawa alam ini diciptakan sepenuhnya hanya untuk mempersiapkan untuk menjadi tunduk dan taat kepada khalifahnya manusia di atas muka bumi. Jadi kita ni antara yang paling mustahaklah diciptakan. Namun begitu, kita bukanlah titik akhir tujuan. Kita bukanlah titik akhir tujuan kehidupan. Titik akhir tujuan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah itu sendiri. Kita diciptakan untuk beribadat, mencari Dia dan sebagainya. Titik tuju terakhir manusia adalah Allah Rabbul Jalil juga. Itu mukadimah saya yang tentang kehidupan dan sebagainya. Dan saintis terkini menemukan bahawa seluruh atom-atom yang ada yang skala yang paling kecil sebenarnya tidak ada nyawa pun. Atom-atom yang paling kecil itu hanya bergetar sahaja. Mereka tidak mampu membentuk kehidupan. Tapi bila atom-atom itu disatukan, jadilah ayam. Bila atom-atom itu disatukan, jadilah kambing. Bila atom-atom itu disatukan, jadilah gajah. Bila atom-atom itu disatukan, jadilah manusia. Tetapi tetaplah tidak hidup sebagaimana hidupnya manusia. Sehinggalah roh itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kunci kekuatan manusia adalah roh itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembalilah kepada menghidupkan roh sebagai lampu suluh di dalam diri kita sendiri. Roh yang mati adalah roh yang tidak akan mampu kembali kepada titik mula kehidupan. Jadi itu tentang lebih kurang pengenalan tentang kehidupan sebelum manusia dan sebagainya juga. Yang pertama adalah kehidupan tumbuh-tumbuhan. Daripada tumbuh-tumbuhan bercambah menjadi binatang, 1 sel, binatang 2 sel, kemudian bercambah. Itu dipanggil sebagai teori evolusi. Tapi manusia ni terkecuali. Kita bukan hasil daripada berevolusinya tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang itu. Kita diciptakan Allah secara direct. Manusia pertama itu namanya Adam alaihissalam. Dan yang kedua adalah Hawa, ibunda kita juga. Okey. Itu yang pertama. Poin saya yang kedua adalah fasa-fasa kehidupan manusia dan juga jin terutamanya. Dalam fasa kehidupan ini nisbah pada jin lah. So bawah jin tu pecahlah. Iblis ke, setan ke. Iblis itu bukan nama individu, dia adalah nama perbuatan sebenarnya. Kalau dalam lurah Arab lah, dia adalah perbuatan. Dia berasal daripada bangsa jin sebenarnya. Dia berasal daripada bangsa jin. Baik. Alam yang pertama oleh seluruh makhluk ni adalah, tuan-tuan dan puan-puan, adalah alam ruh. Alam ruh. Ruh tu ada alam dia. Dia ada tempat dia tersendiri. Alam di mana sebelum jasad manusia dan jin diciptakan. Jin tidak berjasad. Dia boleh jadi jasad ular ke apa benda semua. Dia bebas mengambil posisi. Ikutlah. Kalau dia jumpa kulit cengkerang, dia boleh masuk dalam tu. Kalau dia jumpa kulit avatar manusia, dia pun boleh masuk dalam tu. Dia lagu tu. Kaedah jin ni sebenarnya. Tu alam yang pertama, alam ruh. Alam ruh ni berada di alam lahut. Alam ruh tu alam tu. Alam ruh. Qulir ruhi amri rabbi. Jangan tanya banyak pasal ruh. Hanya sedikit saja yang diberitahu. Yang sikit tu pun kita jenuh nak mengaji, tuan-tuan. Itu yang pertama. Dan tidak menjadi objektif saya untuk membahas panjang tentang alam ruh.
Saya nak bahas tentang psikologi akhir zaman sebenarnya. Itu yang pertama. Keluar daripada alam ruh, masuk dalam alam rahim. Itu alam yang kedua. Ingat tak hari perjanjian, manusia berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perjanjian hari ilastu bi rabbi, dia panggil. Hari perjanjian. Ilastu bi rabbikum, Tuhan tanya. Tuhan tanya, aku Tuhan hang ka? Hang tengok ni. Jawab roh. Qalu bala syahidna. Aku menyaksikan engkaulah Tuhanku. Faham tak? Maka dilepaskanlah roh itu. Masuklah ke alam yang kedua. Alam rahim. Alam kandungan ibu. Tempat menyempurnakan jasad manusia. Dan juga tempat penentuan kadar nasib kita di dunia. Seperti hidup kita lama mana. Rezeki kita banyak mana. Bila mati kita, tang mana mati kita. Ditentukan di alam rahim. Okey. Dah cukup 9 bulan, maka masuklah kita ke alam dunia. Ada alam. Tapi kadang-kadang sebab kita tak nampak benda tu. Yang kita nampak, kita lalu yang lepas. Yang akan datang ni kita tak nampak. Alam dunia. Alam dunia adalah alam tempat ujian bagi manusia. Ruh ingat atau tidak kepada janjinya kepada Allah untuk balik semula. Itu yang menyebabkan menjadi perjuangan manusia hari ini adalah untuk mengingati perjanjian awal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alam dunia ni alam tempat ujian bagi manusia. Siapakah di antara manusia ni yang paling baik akhlaknya, paling baik perbuatannya? Dalam surah Al-Mulk pun ada sebut, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling indah sekali amalan-amalannya. Kemudian habis alam dunia ni, paling lama manusia boleh hidup mengikut statistik Jabatan Statistik yang dipanggil sebagai mortality table, jadual kematian, jadual mortality. Paling lama boleh hidup manusia sekarang kalau lelaki 75 tahun. Kalau perempuan 83 tahun. Orang perempuan cenderung umur lebih panjang daripada lelaki. Sebab apa tak tahu pasal apa. Kan? Lelaki ni 75, rata-rata dia kena mati. Kalau tak mati tu bonus lah kat dia. Tapi orang perempuan ni rata kematian dalam jadual tu 83. Kalau tak percaya nanti suruh admin kita cek tengok berapa orang pelajar perempuan dalam kelas online ni. Berapa orang, berapa kerat je lelaki. Kalau tak percaya saya. Nak habaq kata antara kebenaran langit dengan sains tu akan mengesahkan kebenaran Quran tu. Dia akan habaq lagu tu. Dan kalau lelaki tu dilanjutkan usia, dia akan dikembalikan menjadi kanak-kanak semula. Teriak kuat, sensitif macam budak, sat-sat merengek, macam tu dia punya perangai dia. Tu sebut dalam surah Yasin, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teruskan. Saya cuba untuk cover 3 poin ni dalam tempoh sejam ni juga. Jadi saya tidak masuk secara mendalam ya tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita akan mati dan wajib kita akan mati. Nah, inilah yang menjadi persoalannya. Mati kecil kan mati besar. Kalau mati peribadi mati kecil, mati besar tu kiamat. Dan semua akan menempuh tu gerbang kematian ini, dan lepas pada alam dunia kita akan berpindah kepada alam kubur. Ini pun jatuh dalam topik ilmu fitan, ilmu akhir zaman juga, ilmu eskatologi itu termasuk alam kubur tu sendiri. Alam kubur ni? Alam tempat manusia ni melihat amalan-amalan dia di dunia. Di alam inilah Allah menyediakan 2 keadaan, nikmat ataupun azab. Dua balasan saja. Ini benda yang sekarang zaman moden ni kadang-kadang orang percaya di mulut saja. Keyakinannya banyak yang dah goyang ni benda-benda lagu ni. Ini pentingnya ilmu begini diangkat kembali. Dan yang akhir sekali adalah alam akhirat. Jadi ada alam ruh, ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam kubur, dan yang kelima alam akhirat.
Alam akhirat adalah alam tempat pembalasan. Seluruh amal-amal seluruh makhluk, bukan manusia saja. Di alam inilah Allah akan menentukan keputusannya untuk seluruh makhluk. Sama ada menghuni neraka ataupun menghuni syurga. Dan begitu dahsyatnya manusia hari ini telah berani mengupas bahawa tidak wujud neraka dan syurga itu secara fizikal tak ada. Yang ada hanya dalam kepala manusia. Ini bidang yang kita nak bahas. Psikologi fitan ni. Bagaimana benda-benda begini menyerang manusia dan sebagainya juga. Itu tentang alam. Jadi tentang datangnya hari kiamat pula, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Menurut syariat agama kita, tidak ada seorang pun yang tahu. Baik malaikat, baik Nabi maupun Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah bercerita tentang itu, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dalam surah Al-A'raf ayat 187, tuan-tuan boleh rujuk. Ayat 187 surah Al-A'raf yang terjemahannya berbunyi, quote, mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Katakanlah, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Rabbku, di sisi Tuhan saja. Tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan jelas, menjelaskan waktu kedatangannya selain daripada Dia, Allah sendiri. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Al-A'raf ayat 187. Tuan-tuan boleh buat rujukan di sana. Jadi ada tanda-tandanya, ada tanda-tandanya juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat itu mempunyai tanda-tandanya. Bermula dengan tidak laris jualan di pasar, sedikit saja hujan, dan begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Ribah menjadi jadi. Ribah ni suka cerita hai orang. Baik buruk, dia tak tolak tepi. Jadi cerita hai orang, jatuh ribah. Kalau buruk, bukan, dia jatuh fitnah. Itu kena beza. Ribah ni suka bercerita hai orang. Ribah menjadi-jadi dan merata. Memakan riba. Ini antara hadis-hadis yang disebut oleh Nabi sendiri. Makan riba ni jadi norma. Norma kehidupan. Okey. Banyaknya anak-anak hasil perzinaan. Saya keluarkan data daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Tuan-tuan, tahun 2020, anak yang di luar perkahwinan, out of wedlock, hampir berjumlah 68,000 didaftarkan. Ya, tengok, orang kaya diagung-agungkan, sebut Nabi. Orang kaya diagung-agungkan. Orang-orang fasik akan bersuara lantang di masjid. Para ahli mungkar lebih banyak menunjul. Para ahli mungkar. Ahli mungkar ni orang jahat lah. Orang memang mungkak lah. Hang ni mungkak. Kalau belah Kedah ni kata, hanya mungkak dengan Tuhan. Mungkak ni deraka lah. Lebih kurang lagu tu lah. Orang mungkak ni lebih banyak menunjul daripada orang-orang yang hak. Maksudnya kejahatan tu timbul lebih tinggi daripada kebaikan. Banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tandanya. Saya hanya senaraikan beberapa saja sebagai ini. Tanda kecil je. Tanda besar, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Itu pun kita belajar banyak tanda-tanda besar. Antara tanda-tanda kecil. Yang pertama, diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, dan wafatnya baginda tu sebenarnya sebagai tanda dah. Dunia tu dah hujung sangat dah. Itu yang pertama. Yang kedua, terbelahnya. Itu pun antara tanda-tandanya juga. Kemudian, api daripada tanah Hijaz yang menerangi belakang-belakang unta. Okey. Lagi, antara tanda kecil yang saya senaraikan kepada tuan-tuan yang mungkin ada dibahaskan oleh
ulama-ulama banyak dibahaskan. Ni pun dibahaskan oleh ulama-ulama fitan sebenarnya. Terhapusnya jizyah dan pajak dan bermaharaja lelanya riba. Riba dihalalkan dengan segala nama. Okey. Kemudian lagi tanda-tanda kecil. Pengembala kambing menjadi kaya. Ada dah di tanah Mekah. Iaitu golongan Badui yang menjadi Raja Arab Saudi sekarang ni. Mereka adalah penggembala-penggembala kambing dulu. Okey. Kemudian dijemputnya, dicabut lagi. Dicabutnya nikmat waktu. Masa tu berasa berputar terlampau cepat. Tak ada nak ligan. Itu antara tanda-tanda kecil. Lagi, banyaknya kaum wanita. Betul tadi. Kalau tengok sekarang pun dah tak seimbang. Okey, lagi. Baitul Maqdis akan kembali dikuasai oleh orang Islam. Itu antara tandanya. Sekarang Baitul Maqdis bukan di tangan orang Islam. Pagi tadi saya kuliah subuh di tempat saya. Saya cerita pada jemaah tentang peperangan di antara Richard the Lionheart melawan Salihuddin Al-Ayyubi dalam perang salib yang ketiga. Ramai jemaah saya pagi tadi. Okey, lagi. Perang akan berlaku antara Yahudi dan Islam. Dia akan berlaku perang. Ini tidak boleh tidak. Dia mesti akan berlaku. Persoalannya, apakah persediaan yang kita lakukan? Persediaan psikologi kita, persediaan rohani kita, persediaan jasmani kita, apa yang kita lakukan kalau dia akan berlaku? Tanda-tanda begini. Okey, dan banyak lagi perang-perang yang disenaraikan banyak sangat. Penghancuran antaranya penghancuran kota-kota besar oleh tangan manusia, penghancuran bumi oleh manusia. Yang ini akan membawa saya kepada poin saya yang ketiga. Poin saya yang ketiga. Dan banyak sekali tanda-tanda kecil itu, tuan-tuan. Banyak sangat tanda-tanda kecil itu. Bagus tuan-tuan rujuk kepada beberapa orang figura top yang selalu bahas tanda-tanda ni, antaranya Ustaz Auni. Dia selalu bahas benda-benda begini. Ustaz Auni, Ustaz Amin, Ustaz Maneh. Ni memang mengkhusus. Memang mengkhusus mereka itu dalam bidang ni. Betul. Okey. Itu antara tanda-tandanya. Jadi dalam erti kata lain, kita ni sedang menuju ke titik itu. Cuma kadang-kadang kita hidup dalam keadaan self-denial, tuan-tuan. Jadi itu membawa saya kepada topik poin saya yang terakhir, iaitu tentang falsafah. Falsafah apa? Falsafah apakah yang menggerakkan kerosakan-kerosakan ini? Di satu sisi kita nampak Barat ni begitu moden sekali. Di satu sisi. Tapi sebenarnya secara psikologi dan secara falsafah, mereka lah pemula kerosakan di muka bumi. Ini yang kita nak bahas panjang sikit. Nah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, poin saya yang ketiga. Sikap keji manusia ini yang menghancurkan alam ini, hakikatnya lahir daripada falsafah pemikiran Barat. Apakah falsafah pemikiran Barat sebenarnya? Falsafah pemikiran Barat sebenarnya mengangkat tema humanism. Tuan-tuan boleh tulis, saya bahas sikit pelan-pelan. Humanism adalah falsafah yang menggerakkan ketamadunan Barat. Dia bukan tamadun, tuan. Tamadun ni bukan buat bangunan semata-mata. Tamadun ini adalah membangunkan insan. Orang manusia tu kita bangunkan supaya kenal dengan Tuhan. Itu tamadun versi Quran. Itu tamadun versi blueprint Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kita bukan hanya membangunkan bangunan, dia membangunkan manusia. Jadi hakikat tamadun sebenarnya bukanlah dalam bentuk pencapaian material semata-mata. Dia adalah bentuk pencapaian spiritual, bentuk pencapaian psikologikal kita. Tu takrif tamadun, mengikut kalam langit, kalam Tuhan, mengikut Quran,
manusia ni kalau boleh buat bangunan saja, takkan sehebat kaum Ad dan kaum Samud yang boleh buat bangunan di dalam batu. Dia buat. Itu pun Tuhan hancurkan mereka kerana dia tidak membangunkan tauhid di dalam diri. Ini bidang yang kita nak bahas. Psikologi akhir zaman. Semua orang duk cerita macam-macam lah ni. Melayu dengan kebangkitan Melayunya. Melayu dengan busananya, faham tak? Semua duk cerita tentang kebangkitan. Tapi jarang orang nak cerita tentang psikologi kebangkitan yang sebenarnya adalah kembali menegakkan tauhid di dalam diri yang sebenar-benarnya. Itulah model dan juga blueprint yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sikap keji manusia ini sebenarnya berasal daripada falsafah pemikiran barat, iaitu pendiri pahaman humanism. Pendiri pahaman humanism. Apa itu humanism? Humanism ajarannya adalah mengangkat manusia ni sebagai agenda utama dia. Mengangkat manusia sebagai agenda utama dia. Semuanya berpusatkan pada manusia. Semuanya berpastikan pada manusia. Semuanya bertolak dengan manusia. Itu adalah ideologi warisan daripada Namrud yang kita tak pernah bahas secara psikologi ilmu akhir zaman sebenarnya. Cerita mana kok mana ni bahasa Inggeris. Bahasa kalau di bahasa Melayu kan dia menjadi falsafah kemanusiaan. Nampak sedap bunyinya, tetapi dia itu adalah inti kepada derakanya manusia kepada Allah. Dia adalah inti psikologi menderakanya manusia kepada Allah. Sebab daripada humanism, tuan-tuan yang dimuliakan, maka lahirlah materialism. Daripada humanism ni, dia beranak yang pertama keluar, materialism. Anak nombor dua dia, radikalism. Tuan-tuan tulis dulu, saya kupas sekejap lagi. Yang pertama, materialism. Yang kedua, empiricalism. Yang ketiga, liberalism. Mak dia, humanism. Mak dia tu, ibu dia, humanism. Anak dia, cerepek, berlambak. Mula dengan materialism, kapitalism. Ni yang jarang dibahas. Jadi saya memang request topik ni betul-betul daripada pondok ilmu untuk bahas sebenarnya. Tuan boleh jumpa tentang cerita pekah ke, cerita bab-bab munakahat ke, banyak. Tapi tuan jarang nak jumpa perbahasan psikologi dan falsafah sebenarnya. Okey. Inilah ini yang menggerakkan kita. Secularism. Anak dia nombor 4. Secularism. Apa itu secularism? Secularism adalah pemikiran, falsafah pemikiran yang memisahkan agama daripada kehidupan. Tengok, jahat dah tu. Jahat dah tu. Sedangkan Quran mengajak, bismillahirrahmanirrahim, ayat terakhir yang diturunkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Islam bukan agama. Tulis. Islam bukan agama dalam takrif barat. Barat yang mentakrifkan Islam sebagai agama. Dan kita ikutlah ni. Barat yang mentakrifkan Islam sebagai agama. Quran tidak mentakrifkan Islam sebagai agama. Quran mentakrifkan Islam sebagai din, cara hidup,
cara berfikir, cara bekerja, cara berumah tangga. Islam mengajaknya dengan sempurna. Barat ambil Islam, agama, dia bubuh sebagai agama. Dia nak bagi sama dengan agama Yahudi yang dia cipta. Dia nak bagi sama dengan agama Nasrani yang dia cipta. Saya bahas tuntas di manapun saya berada. Tidak ada agama Nasrani, tidak ada agama Yahudi yang diturunkan daripada langit. Satu saja agama. Agama Adam, Nabi Nuh dan Nuh sampai 20 betul itu menggambar yang satu. Termasuklah Nabi Musa yang diberi kitab Taurat, kemudian ditipu, diubah oleh pendeta Yahudi yang sekarang bukan agama asal Nabi Musa. Agama asal Nabi Musa adalah Anya Budullah, mengesahkan Allah, yang harus dilakukan secara nasional maupun secara internasional. Suara saya boleh dengar ke? Putus. Ada putus-putus kan? Masya Allah. Oh ya ke? Saya buka ya. Saya cuba buka ya. Saya first time pakai earphone ni. Jelas. Okey, saya teruskan. Boleh ya? Mana tak berhenti dasar. Ayat yang last kali tu ayat surah apa? Ayat Quran yang kata Islam bukan agama. Islam bukan Surah Al-Ma'idah. Oh, Ma'idah. Puan Google ayat wahyu terakhir yang turun. Okay. Dia turun semasa baginda Nabi melakukan haji terakhirnya, haji widaknya. Oh, tidak. Dan asbabun nuzul dia bila ayat tu turun, semua sahabat semua gembira, kecuali seorang je yang teriak. Iaitulah Abu Bakar As-Siddiq. Dia teriak ayat tu. Sebenarnya dia faham Quran tu label yang keberapa tak tahulah. Dia boleh tahu dah kalau ini ayat terakhir yang turun, maka baginda Nabi tak lama lagi. Dia tu berasa lagu tu. Orang lain pakai duduk pesta pora lah. Itu beza Abu Bakar lah dengan sahabat lain. Itu ayat terakhir, puan-puan Google dia. Ayat terakhir, wahyu terakhir yang turun. Lepas pada ayat tu, Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi. Wahyu Tuhan ni turun daripada zaman Nabi Adam dalam bentuk suhuf, kepada Nabi Musa dalam bentuk Taurat, daripada Nabi Isa. Nabi Isa ni pun sama, pembawa ajaran tauhid. Tapi dia dipesongkan agama Kristian hanya wujud 300 tahun selepas kewafatan Nabi Isa. Tuan-tuan kena tahu tu. Kita semua kena muhung, faham tak? Jadi dia pun tulis agama langit tu ada 3. Muhung. Guru tauhid saya, roh buya saya dulu abang, tak ada agama Kristian, tak ada agama Yahudi. Yang ada agama tauhid. Nabi Ibrahim tu bertauhid. Nabi Musa tu bertauhid. Nabi Isa tu bertauhid. Tapi sayang, psikologi ilmu ini, ilmu akhir zaman ni kadang-kadang sesetengah agamawan, sesetengah ustaz kita pun pening juga. Sebab dia pergi mengaji kot tu, faham tak? Dia pergi mengaji kot barat kadang-kadang. Jadi mereka ni bubuh dah. Gitu. Jadi hari tu pun saya bukanlah berdebat, bertukar fikiran dengan beberapa kumpulan-kumpulan Kristian. Saya abang kata, Bible tu, tak ada Bible sebenarnya. There is no Bible actually. There is no Injil pun sebenarnya. Kalau ada, which Bible yang nak dirujuk sekarang? Ada 47 New Testament Bible di dunia. 47. Belum cerita Old Testament lagi yang dipesongkan. Baik, itu bukan dalam topik kita. Baik, saya bahas terus.
Jadi rosaknya dunia ni tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah kerana falsafah barat. Falsafah barat berdiri di abad pertengahan kerana cerdik pandai dia pedak dengan paderi. Pedak dengan paderi-paderi dia, mereka pedak. Mereka buat pemikiran-pemikiran baru yang total semuanya membuang Tuhan daripada ilmu. Ini punca rosak. Ya, inilah topik psikologi pitan. Maksudnya, dalam seluruh ilmu yang ada, termasuk saya yang pernah belajar psikologi di universiti, sampai semester 4, hari-hari berkelahi dengan lecturer. Saya kata ini bersalahan dengan Quran, ini bersalahan dengan ni. Lecturer lah suruh saya keluar. Hang keluarlah, dah hang pandai sangat. Keluarlah saya. Okey. Profesor Diraja Tan Sri, almarhum Profesor Diraja Tan Sri Said Naqib Al-Atas, salah seorang cendekiawan dunia yang asal daripada Johor, tuan-tuan, menulis di dalam kitabnya Dikotomisasi Ilmu. Okey, saya sebut. Profesor Said Naqib Al-Atas tulis, rosak barat ni sebab dia membuang Tuhan daripada ilmu dunia dia. Tidak ada Tuhan dalam ilmu fizik, tidak ada Tuhan dalam ilmu pemerintahan, tidak ada Tuhan dalam ilmu kimia, tidak ada Tuhan dalam ilmu kedoktoran, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Inilah punca rosaknya manusia. Okey. Balik pada poin saya. Rosaknya alam ni berpunca daripada falsafah barat. Bagus tanpa earphone ke nak pakai earphone? Lagi better tanpa earphone? Ya. Okey, kalau macam tu saya teruskan. Lebih jelas ya. Kalau macam tu saya teruskan. Itu tuan-tuan. Jadi dalam agama, dalam fitan kita, dalam syariat kita, dalam falsafah Quran, dalam falsafah yang dibangunkan oleh ramainya tokoh-tokoh pemikir, ulama-ulama kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Pusat putaran dunia alam ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan barat, pusat dia adalah humanism, kemanusiaan. Daripada sana lahirlah hak asasi manusia. Hak kebebasan manusia. Manusia bebas nak buat binatang apa pun buat. Lembu jantan nak menikah dengan lembu jantan pun boleh. Sedangkan makhluk yang bernama lembu ni tidak akan pernah mencari pasangan yang serupa dengan jenis dia. Lembu jantan ni secara naluri tidak pernah ada dalam sejarah manusia. Lembu jantan ragas belakang lembu jantan. Nampak lagi? Ragas itu maksudnya panjat lah. Tak pernah ada. Tapi di bawah bendera liberalism, di bawah naungan ibu humanism yang dibangunkan di barat, sekarang merajai seluruh dunia. Itu yang ekstrim. Yang kurang ekstrim sikit, kapitalisme dijadikan agenda utama. Apa itu kapitalisme? Yang kaya kue kaya, yang miskin kue miskin, faham tak? Itu kapitalisme. Dunia kebebasan. Dah hang tak cerdik, dah hang malas kerja, dah hang tak mau menega, awak yang hang dengki dengan orang yang ada. Ini ajaran kapitalisme. Sedangkan Islam, kalam Tuhan, kalam langit, ilmu pitan mengajak tentang ihsan, berinfak. Nah, ini yang tidak dibangunkan, faham? Aku bayar dah zakat. Zakat tu hak wajib. Yang tak wajib, yang tidak dinyanyikan, yang tidak lagi didendangkan adalah infak. Okey. Saya slow sikit lah tang ni. Saya nak tanya soalan kut-kut. Ada soalan ke apa? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, boleh follow ke kelas saya? Bila Jawab sikit. InsyaAllah boleh. boleh. Boleh Berat. insyaAllah. Berat sangat ke?
Tak ada. Okey. Boleh, insyaAllah boleh. Boleh faham. Okey. Kalau boleh saya teruskan sikit lagi dalam 5 minit, 10 minit gitu. Sekejap ya, saya nak kena pergi on saya punya ni. Sekejap. Izinkan saya sekejap. Itu. Jadi dunia ni sejak 400 tahun ke belakang. Lah ni tahun 2000. Tolak 100, 1900. Tolak 100, 1800. Tolak 100, 1700. Tolak 100 lagi, 1500. Dunia ni sejak 400 tahun ke belakang ni dominasinya oleh Barat. Sejak jatuhnya kerajaan Islam Andalusia di Spanyol. Kalau tuan-tuan ziarah ke sana, tuan-tuan akan lihat sisa-sisa peninggalan agungnya tamadun langit, tamadun Tuhan ni yang diterjemahkan oleh orang-orang Islam sebelum Barat hebat ni. Terutamanya di Spanyol, di Granada. Ada satu binaan namanya Alhambra. Dahsyat tak dahsyat? Umat Islam ni dah duduk di puncak dunia zaman orang Barat kencing merata, berak merata di Paris tu, tuan-tuan. Tu. Ni. Jadi, mereka ni bangun. Mereka ambil semua manuskrip ni yang ada, termasuk di alam Melayu sendiri. Seluruh manuskrip ilmu lama orang Melayu yang telah lama Islam dihilangkan dan digantikan dengan manuskrip ciptaan mereka. Okey. Tuan-tuan kena follow tu. Jadi sejak 400 tahun ni, seluruh yang kita belajar, seluruh yang kita tengok, semuanya telah didoktrinkan oleh falsafah pemikiran Barat, termasuklah sistem-sistem yang kita warisi. Termasuklah juga sistem-sistem muamalat, sistem-sistem kewangan yang kita ada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Jadi konsepnya berbeza. Dalam Islam, soalan dari AB Nur Al-Anwar, apakah arti agama? Apakah arti agama? Agama version mana nak diartikan? Version moden agama. Dalam Quran dia tak sebut agama, dia sebut ad-din. Dia sebut ad-din. Dia sebut tauhid kepada pencipta. Kita aja yang tafsirkan, terjemahkan ad-din jadi agama, faham? Jadi agama ni ritual lah. Budaya ritual lah. Sembahyang bang, itu je lah kita faham agama. Kita tak akan membawa agama dalam hidup kita. Kita tidak akan membawa agama dalam muamalat kita. Kita tidak akan membawa agama dalam munakahat. Kita tak akan bawa. Tak ada agama lah. Kita tak bawa agama dalam dunia sosial kita. Kita tidak membawa agama dalam percakapan kita. Kita tidak membawa agama dalam bidang kajian. Sebab agama telah dikotakkan menjadi agama yang dipahamkan ritual. Seperti mana ritualnya dua agama tu yang mengaku agama daripada langit tu. Okey, jawapan kepada. Jadi kalau tanya saya, kena tafsir balik. Tafsir balik. Ad-din, jangan tafsir agama. Tafsir dia sebagai cara hidup. Cara pergi buat bendang lagu mana. Tabuk padi, sambil tabuk padi, doalah kepada Allah. Yang menumbuhkan bukan manusia. Yang menumbuhkan adalah Allah. Faham? Itu yang orang tak faham lah ni. Dia ingat dia pergi kerja dapat rezeki kerana dia buat kerja. Dia pergi kerja tu asbab saja. Rezekinya telah ditentukan. Itu. Kuih dalam tu nanti. Kuih dalam tu jawapannya tu nanti. Itulah jawapannya lebih kurang. Saya sambung. Sambungnya tang mana?
Jadi Barat ni, psikologi, falsafah pemikirannya meletakkan manusia sebagai paksi utama. Everything is dominated by human stories. Semuanya berpusatkan manusia. Dia akan highlightkan manusia, faham tak? Pencapaian manusia, hebatnya manusia, teknologi manusia, semuanya manusia. Manusia pun boleh mencipta, manusia pun boleh buat, kalau dulu, kalau orang tu, kalau kata payah nak mengandung, kalau dululah 100 tahun dulu, confirm tak mengandung lah. Tapi zaman lah ni, manusia dengan IVF-nya mampu mencipta kehidupan. Ini humanism dia panggil. Walaupun nampak dibalut sebagai ilmu sebenarnya. Tapi ilmu, tujuan utama ilmu adalah membawa manusia mengenal yang empunya ilmu. Manusia bukanlah yang empunya ilmu. Tulis tu. Manusia hanyalah pengembala ilmu sahaja. Tujuan muktamad, tujuan final, tujuan akhir ilmu adalah membawa manusia mengenal pencipta manusia. Jadi kalau yang berilmu tu, jadikanlah ilmu sebagai cermin. Bukan untuk melihat kebesaran diri. Oh, aku ada PhD. Aku ada tengkolok. PhD dijadikan mahkota kebesaran. Itulah namanya tak sedar diri. Sebenarnya ilmu itu dijadikan cermin untuk melihat yang empunya ilmu. Itu sebab dalam Quran sebut, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Dalam surah Al-Baqarah, malaikat berjawab, tidak ada yang kami tahu kecuali apa yang kau ajarkan. Kita lah, ini orang yang menganut pahaman humanism, dia panggil. Dia rasa dia mengaji, dia pandai itu kerana dia tu pandai. Inilah kesesatan akhir zaman, zaman pitan, psikologi ilmu pitan dia panggil. Kita halui, nak kena halui sangat benda-benda lagu ni. Iaitu tak payah mengaji lah. Itu bukan perbahasan. Itu tandanya orang tu tak reti percakapan. Belajarlah dengan rendah diri. Gitu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Berapa ramai orang cerdik lah ni, yang cerdiknya tak boleh pakai. Tak payah sebut nama. Berlambak manusia cerdik. Yang cerdiknya nak sama level dengan Namrud dah. Tapi akhirnya membawa manusia semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dua tugas utama manusia diciptakan? Kembali kepada titik itu. Hanya ada dua tugas utama manusia diciptakan. Yang pertama, mengabdikan seluruh napasnya. Seluruh napasnya. Dan seluruh kerlipan matanya. Semata-mata kerana Allah. Kalau pergi kerja pun tarik nafas, Allah, kerana-Mu ya Allah. Kalau benar dia menghayati, dia takkan ambil rasuah. Kalau benar dia menghayati, kalau dia seorang berada di kaunter depan, dia akan senyum kerana Allah. Kalau benar dia menghayati kalimat la ilaha illallah, kalau dia hayati. Saya tak perlukan persetujuan tuan-tuan komen saya yang itu. Itu hitam dan hitam lah. Kalau putih itu putih lah. Tapi saya nak bahas tentang rosaknya pemikiran manusia hari ini. Rosaknya. Dia berasa dia cerdik. Boleh berhujah dengan Quran. Lagi cerdik manusia, lagi Quran hidup. Tuan-tuan tulis yang itu. Itulah mukjizat Quran. Lagi cerdik manusia, lagi Quran hidup. Quran makhluk. Lagi cerdik manusia, lagi Quran cerdik. Dengar, pasal apa? Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan membelah bulan jadi dua. Nabi membelah bulan dan bulan terbelah
telah mengislamkan Ceruman Perumal, nama dia. Bulan terbelah tu, dia telah mengislamkan seorang raja di tanah India yang bernama Ceruman Perumal. Sahabat Nabi. Naik kapal pergi jumpa Nabi. Alah balik, mati. Kubur dia ada di Dubai. Bukanlah belah bulan tu mukjizat terbesar Nabi. Mukjizat terbesar baginda kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Apa hebatnya Quran? Untuk berlawan dengan akal fikir manusia akhir zaman yang berasa dia cerdik. Itu je. Kerana setiap Nabi dibekalkan dengan mukjizat yang sesuai dengan kepandaian umatnya di waktu itu. Sekali lagi saya ulang. Setiap Nabi, Rasul dibekalkan dengan mukjizat yang sesuai dengan kepandaian umatnya di waktu itu. Tu cerita mukjizat. Saya teruskan. Jadi hebat manusia ni adalah mencipta falsafah-falsafah. Mencipta kaedah-kaedah pemikiran. Mencipta logik-logik macam-macam. Nah, itu wujud dalam bentuk falsafah humanism pakat. Tak habis topik ni. Tak apa, saya sambung minggu depan insyaAllah. Kan? Dia begitu. Dan daripada pecahan itulah yang kita anuti hari ini. Termasuk sistem ekonomi kapitalis. Habis itu nak buat lagu mana? Kembali kepada sistem yang diajar Tuhan. Tidak ada riba. Hari ini, riba daripada beranak sampai mati riba. Tahu riba? Beli barang harga RM1, bayar habis RM30. Itulah riba. Walaupun dipakaikan dengan jubah-jubah yang macam-macam. Syariah compliant ke, itu ke apakah. Hujah saya kuat. Ini yang tak disedari ramai. Dan dibalutkan benda-benda itu dengan titik-titik material. Hidup ni paling bahagia bila ada rumah, bila ada kereta banyak, bila harta benda banyak. Tujuan hidup tu dialihkan daripada titik akhir manusia menuju kepada Allah. Hari ini telah dialihkan kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 24. Buka surah At-Taubah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum, dialihkan kepada keluarga bahagia. Dialihkan kepada anak-anak bahagia, perniagaan yang bahagia, rumah tangga bahagia, saudara mara semua dialihkan. Menghilangkan titik tuju kebenaran manusia sebenarnya adalah kembali kepada Allah. Dan di ujung ayat surah At-Taubah ayat 24 tu Tuhan memberikan amaran. Fatarabbasu. Awas kamu bila kamu pulang bertemu dengan Tuhan nanti. Inilah yang namanya psikologi fitan. Psikologi mengenal pasti jiwa-jiwa benda-benda halus begini. Dan juga falsafah fitan. Falsafah akhir zaman ni tuan-tuan. Kita diselewengkan. Malah kita diselewengkan oleh sesetengah agamawan kita sendiri pun. Maupun oleh sesetengah cendekiawan kita sendiri pun. Yang menjadi idola dan menjadi objek kepada, menjadi hamba kepada falsafah-falsafah daripada barat humanism ini sendiri, tuan-tuan. Itu bala akhir zaman yang halus sangat. Yang halus sangat. Yang orang tak mau cakap. Orang tak mau cakap. Sebab nak jaga jawatan, nak jaga jabatan, macam-macam tan lah. Jadi wallahu alam bisawab. Saya ngam-ngam 9.30. Saya menghormati masa tuan-tuan. Saya menghormati masa tuan-tuan. Jadi saya juga menghormati masa saya. Jadi 8.30, 9.30. Kecuali diminta lah. Kecuali ada soalan-soalan, saya jawab lah. Ya, silakan. Tuan Syed, apa ni, tadi tu saya cakap tujuan manusia diciptakan ada dua kan? Ya, Satu, Puan. fokuskan seluruh hidup kita kerana Allah lah. Dia ada one. Ya.
Lagi Itu dalam surah Az-Zariyat. Azariat lah. Okey. Yang kedua tu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'bud. okey. Tak ada tujuan lain Tuhan buat manusia dengan jin ni kecuali beribadat. Itu ayat nafi isbat tu. Wama nafi terus tak ada, aku tak buat hang ni nak suruh berpoya-poya ke, nak suruh hang tak, aku buat hang ni manusia untuk ibadat. Na'bud tu bukan ibadat dalam terjemahan moden hari ini. Kalimat na'bud tu bermakna tunduk, patuh, taat, balik kat aku. Jangan takwil. Maksud na'bud tu. Tapi tonton buka, tonton pergi mengaji tonton pergi belajar balaghah, belajar ni Arab, bahasa dia tu. Kaedah bahasa, filologi dia tu. Gitu. Ramai yang terjemah na'bud tu ibadat. Jadi ibadat, aku semayang dah, aku solat dah, aku puasa dah, aku haji dah, aku zakat dah, aku mengucap dah. Habis lah. Habis. Di mana hubungan hablum minan nas kita dengan manusia? Itu bukan urusan ibadat. Ni rosak kita. Ni tempat rosak kita sebenarnya. Sebab dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Sebab yang bawa balik tu pun, dia pun pergi mengaji sekularisme. Faham? Sekularisme ni anak kepada humanism. Faham? Nak pisahkan. Jadilah agama Islam hari ini seakan-akan seperti agama Kristian. Ibadat dia semata-mata hari Ahad. Seminggu sekali lah. Keras tuan saya ni. Saya bukan ustaz. Saya filosofer. Saya pemikir. 30 tahun, 40 tahun saya melakukan research kenapa umat Islam gagal. Dan saya bentangkan dalam seminar-seminar saya. Saya pun memanggil cendekiawan-cendekiawan ramai untuk melawan tesis saya. Antitesiskan pemikiran saya. Okey, jawab Ya. Yang pertama. Yang kedua, tugas manusia khalifah atas muka bumi. Apa makna khalifah? Khalifah adalah memimpin seluruh makhluk Tuhan. Termasuk manusia, termasuk jin, termasuk binatang, termasuk pokok, termasuk bulan, termasuk bintang, termasuk sungai, termasuk gunung. Jangan perosak. Jangan perosak alam ni hanya kerana nak buat bangunan. Tu dia. Baru pembangunan lestari. Kita lah ni peduli ke benda lagu tu? Peduli binatang apa? Janji aku untung, boleh naik kondo boleh naik kondo 30 tingkat, satu unit ku jual 1 juta, satu tingkat ada 4 unit, kali dengan 30 tingkat, 4 kali 30, 120 unit, kali dengan 1 juta. Aku dapat 120 juta. Akulah yang paling kaya di bumi. Itulah humanism namanya. Kalau macam tu tak payah kaya. Ni orang bodoh. Orang yang akal dia tak boleh terima hujah orang. Kayalah. Tapi kayalah seperti Abdul Rahman bin Auf. Kayalah seperti Sayyidina Osman. Kayalah seperti Abu Bakar. Itu model Nabi. Kau janganlah kaya model Qarun. Model Fir'aun. Faham tak? Gitu. Jangan baca Islam daripada zaman Nabi sahaja. Islam tidak dibawa oleh Nabi Muhammad. Rakam tu saya cakap. Nabi Muhammad SAW datang menyempurnakan syariat nabi-nabi, rasul-rasul sebelum-sebelum tu. Jadi salah kita bila baca cerita Islam zaman Nabi ke bawah. Habis Nabi Adam agama apa? Habis Nuh nama agama Nabi apa? Nabi Ibrahim dipesongkan, mengatakan dia adalah penganut agama Yahudi. Ini kesesatan. Wallahu alam bisawab. Soal jawapan saya. Terima kasih Ustaz.
Sila. Okey. Dengan penuh hormatlah ya. Saya juga 30 tahun kerjaya saya sebagai perancang kewangan. Apa kerja perancang kewangan? Saya kerja perancang kewangan, faham? Apa kerja perancang kewangan? Jual insurans, jual unit trust, jual loan bank, jual loan kereta, jual kredit kad. 30 tahun secara bebas. Cuma tak terikat makan gaji dengan bank. Cuma terkedarah komisen je. Okey, saya mula tahun 96. Saya berhenti sepenuhnya 2020 sebelum PKP. Kerana apa? Kerana hati di dalam tahu benda tu tak betul. Hujah dia tak mana tak betul. Dengar elok-elok. Ni hujah saya. Kalau salah, salah saya. Iblis lah saya. Saya tak ajak orang ikut hujah saya. Kalau saya ajak orang, saya jadi setan. Dengar elok-elok. Seluruh sistem kewangan dunia ni, pusat dia berada di Amerika. Malaysia kena simpan duit dalam bentuk foreign reserve dalam US dollar. Dan US dollar tu, berapa dia dapat interest, faham? Interest daripada IMF ke, Bank Dunia ke. Dia bagi interest tu kepada bank negara. Soalan pertama, interest tu halal ke haram? Tak payah jawab. Tuan-tuan tak boleh jawab. Yang pertama, mai kat bank negara. Bank negara ni bapak segala bank di Malaysia. Daripada bank negara ni, setiap bank-bank komersial dan bank-bank perdagangan wajib juga berlutut dengan dia. Ambil duit dengan dia, faham tak? Simpan duit dengan dia. Nak tanya soalan kedua, simpan duit dengan bank negara tu dapat interest ke tak dapat interest? Tak payah jawab, tuan-tuan tahu. Akhirnya sampai kepada bank komersial. Pecah. Dulu tak ada. Tak ada Islamic banking. Muhung je. Okey. Dulu semua konvensional. Mula-mula Islamic banking buat jahanam terus. Lagi teruk pada konvensional. Okey. Daripada tu, duduk dalam sistem bank perdagangan ni pula, pecah keluar pula. Maka halal lah hutang yang diambil di bawah Islamic banking. Okey. Itu kaedah dia. Saya bagi analogi. Tapi kasar sikit. Soalan saya, apakah hukum balik bayar? Haram. Hari ini halal sebab kita semelih dia dengan menyebut nama Allah, halal dia. Masuk akal ke tak masuk akal? Daripada simpan duit dengan IMF dapat interest riba, mai kat bank negara dapat riba, bank simpan dengan bank negara dapat riba, tiba-tiba keluar Islamic banking. Masuk akal ke tak masuk akal? Ini psikologi akhir zaman. Itu hujah saya peribadi. Saya tak mengajak orang untuk mendengarnya. Kalau saya salah, iblislah saya, sesatlah saya seorang-seorang. Tapi tuan-tuan jawab hujah saya, analogi saya tadi. Itu je jawapan keras saya. Tak ada jawapan lembut. Kepada yang bertanya dalam Facebook. Jadi, nak buat apa lepas tu? Faman tabi'a huda ya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Seandainya telah datang petunjuk daripada Allah kepada jiwa-jiwa itu, hanya hati-hati yang takut saja mampu mengikutinya kembali. Surah Al-Baqarah, ayat yang muka surat selepas wa iz qulna lil mala tu, alih belah sana, atas sekali, sebelah kanan tu sekali. Ya, itu jawapan saya kepada yang bertanya tadi. Maafkan saya agak keras sebenarnya. Cara saya bercakap lagu tu. Dr. Zakir Naik cakap, today Islamic banking is think through back door. Nah, saya pun tak berguru dengan dia. Yang saya faham, yang saya sendiri lalui. 30 tahun saya dalam dunia kewangan. 30 tahun bukan waktu yang singkat untuk membentuk pemikiran saya. Saya masuk tahun 96 dengan AIA. Kemudian masuk Ban Henley Bank
kemudian masuk Southern Bank, lepas tu CIMB Bank. Semua produk dia tu saya jual. Cuma tak makan gaji je. Financial planner ni makan commission. Okey, kalau tuan tanya, hang ada pengalaman ke sembang? 30 tahun duk bergelumang dengan menatang tu. Kalau tak cukup pengalaman lagi, nanti saya teruskan lagi 30 tahun lagi. Sekarang ni Tuan Syed masih simpan duit di bank ke atau macam mana? Duit simpanan? Duit simpanan. Saya tak ada simpanan di bank. Tak ada lagi ya? Tak ada lagi lah. Cuma transit je. Kalau ada, awak keluar terus lah. Letak bawah bantal kan tilam Kat mana Nak simpan kat mana? Saya tak simpan lah. Saya buat bendang lah ni. Oh, habiskan je lah. Saya simpan dalam bentuk makanan. Nanti saya cerita tuan-tuan penin pula, faham tak? Tapi kalau nak dengar bahasan-bahasan saya, tulisan saya, follow Facebook Tok Uban. Ada semalam saya masukkan. Sebenarnya Allah telah mengajar manusia jangan simpan duit dalam bentuk digital. Allah mengajar manusia berhadapan dengan krisis melalui cerita Nabi Yusuf di Mesir. Menanam. Kita lah ni tidak ada persediaan makanan langsung kalau berlaku krisis di dunia. Yang kita ada semuanya dalam bentuk duit digital. Duit digital bila dibatalkan sistem dia, yang sistem itu berpusat di Tel Aviv sebenarnya. Kita buta kayu, buta hati sebenarnya. Seluruh, tuan-tuan tahu tak, Israel tu dia punya hebat dia kerana dia menguasai monetary dunia, faham tak? Puding ni pun pandai. Dia tak takut dengan orang. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Ada soalan lagi? Ada? Tak ada. Buat masa ni tak ada. Okey. Ya. Riba ni, kita macam mana nak menang, minta maaf host, sampuk sikit lagi. Kita tak akan pernah menang selama mana kita mengisytiharkan perang dengan Tuhan. Apa maknanya? Makan riba dalam Quran, Tuhan sebut, kau mengisytiharkan perang dengan aku, faham tak? Mimpilah bangsa Melayu akan bangun kembali selama mana kita menterkedara riba. Kerahau. Silakan, itu je ucapan saya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Allahumma inni nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut ya Allah. Allahumma arzuqna murafaqatan nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allahumma la tahrimna lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Rashid, Ya Rahman, Ya Rahim. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesusahan, maka kau bantulah mereka. Permudahkanlah urusan mereka. Jika ada di kalangan kami mereka yang bersedih hati, berikanlah ketenangan dan jalan keluar kepada mereka. Jika ada di kalangan kami sedang berhajat kepada keperluannya, maka tunaikanlah hajat-hajat mereka dan cukupkanlah keperluan mereka. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan sakit, maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah, agar dapat beribadah bersama dengan kami dan menuju kepada Engkau yang Maha Tinggi. Jika ada juga di kalangan kami yang mereka yang menderhaka kepada ibu dan bapa atau terkurung di dalam melayani mereka, maka kau ampunilah mereka
jadikanlah mereka, jadikanlah kami anak-anak yang taat dan berbakti. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar dan mengasihi. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih. Itu.